Tapi saya biasa bawa orang sukarelawan kan. Saya kena cakap ke mereka. Bukan saja dia boleh bercakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu, malahan dia boleh guna bahasa daerah yang ada dekat Malaysia tu. Orang USA fasih bahasa Melayu Okey, hari ni awak order apa hari ni? So hari ni kami order roti sarang burung, roti bom, roti telur. What makes Terengganu so special? The social life here, the relax low Terengganu kita, berak Di kampung, tak mesti risau apa-apa. Ada ni, si Kak Boy dengan si Bella. Orang jahat main nak digigit kan? Garang. Cakap utara. Yalah, asal. Ingatkan tadi dia sebut orang kan, rupa-rupanya anjing-anjing dia yang nama Bella tu. Ya Allah. Tapi ni yang kita lihat di sini, dia bukan saja cakap bahasa Malaysia, malahan dia cakap bahasa negeri. Maksudnya dia bercakap bahasa utara tu, bahasa Melayu belah utara tu. Ini lagi hebat Mak Saleh ni. Daripada saya nak cakap bahasa utara pun susah guys. Mak Saleh ni, bayangkan dia boleh cakap bahasa utara, bahasa Melayu kita. Ni kita lihat bahasa Melayu ni tadi dah boleh digunakan dan ramai yang menggunakan bahasa Melayu ni sampai orang-orang luar negeri menggunakan bahasa Melayu. Bukannya orang Malaysia je yang boleh mentuturkan, malahan kita lihat orang-orang daripada luar negeri, orang Eropah, orang Timur, kita lihat orang Arab dan berbagai-bagai lagi daripada negara-negara lain pun boleh menuturkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia itu. Betul. Tapi lepas tu kita tengok itu pun tak cukup. Dia minta air kita pula. Saya tak suka kalau sultan orang minta air, tak suka. Saya okey je, saya bagi je. Tapi dia, saya bagi tak apa. Itu tak cukup. Itu tak cukup. Itulah saya sudah, macam tu lah saya cakap. You kena bawa air. Lepas tu kita macam ingat nak keluar. Jalan salah ke apa-apa berlaku. Betul. Kita sejam, 2 jam, 3 jam lagi. Boleh. Kita kalau track tahu, tak ada masalah. Kalau kita track tak tahu, itu yang cakap tadi. Tapi saya biasa bawa orang sukarelawan kan. Saya kena cakap ke mereka sebab saya punya job bukan untuk tidak ada aksiden kemalangan tak. Tapi saya tak boleh buat kerja bodoh-bodoh. Contoh, dia macam tempat curam saya, tak apalah biar je. Atau dia buat macam, ada longkang, tak apa kita lompat. Kalau dia buat aksiden masa tu, lagi susah. Salah saya. Betul? Wow, ini yang kita lihat guys. Mak Saleh datang daripada luar negeri ke Malaysia. Bukan saja dia boleh bercakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu, malahan dia boleh guna bahasa daerah yang ada dekat Malaysia tu. Ini yang kita selut dengan Mak Saleh yang datang ke Malaysia ni. Jadi itulah pentingnya kita harus mempelajari bahasa orang lain juga. Contoh orang Malaysia mempelajari bahasa Inggeris. Itu penting kerana itu adalah salah satu ilmu. Bukannya bila kita mempelajari bahasa lain, kita boleh bercakap bahasa lain, kita disebut kecelaruan bahasa. Bukan. Ilmu itu penting untuk kita pelajari di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Orang Malaysia fasih semua cakap bahasa Melayu. Kita tengok orang Cina, orang India semua boleh cakap bahasa Melayu. Itulah pentingnya kita mempelajari bahasa orang. Jadi kita boleh pergi ke mana-mana, terutamanya bahasa Inggeris. Kita boleh bercakap bahasa Inggeris ke mana-mana sebab bahasa Inggeris ni bahasa international. Jadi mudah untuk kita bercakap kepada sesiapa saja yang ada di atas muka bumi ini, atas dunia ini. Jadi kita lihat di sini Mak Saleh pun mempelajari bahasa kita. Siapa yang mengatakan bahasa Melayu ini tidak mendunia? Mendunia bahasa Melayu ni. Semua tengok. Ini mari pula. Ini bawa uas semua. Ini warisan saya. Okey, ramai orang puji awak. Awak pasal cakap Melayu walaupun baru duduk 3 tahun dekat Malaysia. Ramai orang puji awak. Guys, baru 3 tahun di bumi Malaysia, satu family dari USA dah fasih bahasa Melayu. Orang USA fasih bahasa Melayu. Okey, hari ni awak order apa hari ni? So hari ni kami order roti sarang burung, roti bom, roti telur dan roti potong juga. Sate tak ada? Sate juga, satu set sate. Baik, cantik. Ya, Okey. nasi himpit juga ya. Nasi Nasi mesti sekali nasi impit Okey, nanti siap kata. Anak-anak dia. Cantik. Cantik Adi, cakap apa? You nama apa? Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Ni you nama apa? 2 orang anak dia. Nama apa? Nama dia Ezra. Dia Nalu Okey, ini sate. Wow, makan sate, makan roti canai. Ya, tengok ni rasa sate ni. Ini kau ada ni. Oh, tak nampak. You boleh makan kacang? Kacang boleh? Boleh. Okey. Oh, ada orang alergi kacang tau. Jangan suka-suka bagi orang makan kacang kadang-kadang. Sedapnya. Ya. Terima kasih ya. Orang USA fasih cakap bahasa Malaysia guys. Semua tengok.
Oh, bangga guys. Orang USA. Oh, fasih bahasa Malaysia. Tadi kita lihat orang Arab boleh bercakap bahasa Malaysia. Orang USA boleh bercakap bahasa Malaysia. Orang Jerman boleh bercakap bahasa Malaysia. Macam mana lagi kita nak katakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu mendunia ya? Selamat pagi. Nama saya Mika dan nama saya Kira. Kami dari Jerman dan kami di Malaysia untuk kali ketiga. Sekarang kami belum tahu banyak perkataan, tapi kami mahu belajar sikit-sikit hari-hari. Kami harap sebutan kami betul. Betul. Jumpa lagi. Mika dan Kira daripada Jerman boleh cakap bahasa Melayu. Boleh cakap bahasa Malaysia, guys. Hebatlah mereka ni. Dah lah cantik, boleh cakap bahasa Malaysia lagi. Oi, bangganya kita ya. Bahasa Malaysia mendunia. I'm going to practice my bahasa Melayu. Please be kind and correct me in the comments. Nama saya Polly. Saya sudah tinggal di Malaysia selama 9 bulan. Sekarang saya cuba untuk mengubah hidup saya dan mencintai negara ini lebih lagi. Saya harap awak semua akan sokong saya dan tolong subscribe. Kalau awak subscribe, saya tahu awak suka apa yang saya buat. 9 bulan guys tinggal kat Malaysia boleh cakap bahasa Melayu. Boleh cakap bahasa Malaysia ya. Perfect betul lah. Memang saya respect lah dengan awek ni ya. Daripada Eropah datang boleh cakap bahasa Melayu. Kita lihat betapa ramainya orang-orang daripada Eropah sana, daripada Timur Tengah sana yang boleh bercakap bahasa Melayu. Bukan daripada orang dewasa saja, remaja saja. Malahan kita lihat yang masih budak-budak kecil lagi pun dah boleh bercakap bahasa Melayu. Inilah buktinya yang kita reactionkan ya. 2018. 18. Kenapa? Orang putih ni fasih bahasa Malaysia dan suka pakai kain pelekat. InsyaAllah Itu salah. Sarap. Pergi urut tu. Kat mana ni? Pusat rawatan saraf Pancomuar. Semutan. Dia baca kamus. Baca kamus. Dia belajar kamus dia. Belajar sendiri. Malam baca kamus. Dia sebelum tidur dia baca kamus, belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Perancis, Inggris. Makcik tak ajar. No, kadang-kadang saya tanya kalau tak faham bila tengok TV atau tak faham kata atau tanya dia. Sikit-sikit lama-lama okey Hebat lah. Tahan. Ya, boleh. Tekan lebih. Tekan lebih. Then you know right? Tekan lebih tu. Tekan lebih lah tu. Nak tekan lebih. Muka sudah merah. Betul, merah lah muka dia. Betul, merah muka dia. Tomato. Jadi macam tomato. Dahsyat Ahmad Saleh ni. Dia belajar bahasa Malaysia ni daripada kamus je guys. Hebat ya. Zaman dulu orang belajar bahasa ni daripada kamus je sebenarnya. Ataupun tengok TV ya. Ada bahasa yang dia cakap tu, lepas tu ada subtitle kat bawah. Dulu orang belajar macam tu je. Tapi zaman sekarang ni dah canggih. Dekat handphone kita dah ada translate. Kalau kita nak bercakap apa, kita cakap je kat handphone kita, nanti translate. Lagi-lagi ada ChatGPT sekarang ya. Kemudian sekarang ni kita boleh tengok di YouTube, boleh tengok di TikTok untuk belajar. Macam-macam cara untuk belajar sekarang ni. Banyak. Jadi untuk kita mempelajari bermacam-macam bahasa itu sangat mudah sekarang ni di zaman sekarang ini. Hans, you've been in Malaysia for 20 years. Yeah. Kuala Lumpur or Terengganu? Terengganu. Pahang or Terengganu? Terengganu. What makes Terengganu so special? The social life here, the relax low, Terengganu kita, berat nanang, people are very, in a way, easy and simple, but they take a life very nice with a few things and still are happy and not only chasing the fake dream and money. The tastiest dish of Terengganu is? Nasi dagang. Nasi dagang. Nasi Terima dagang. kasih, Hans. Sama-sama. Nasi dagang ya. Terengganu kita. Terengganu kita. Dahsyat ya. Dia suka Terengganu guys. Berat nanang. Terengganu kita. Bahasa Melayu di Malaysia ni ada berbagai-bagai bahasa ya. Kalau kita dengar bahasa Melayu di Sabah lain dia punya pelatnya. Kalau bahasa Melayu Sarawak lagi jauh lain. Saya Melayu Sarawak. Jadi kalau saya nak cakap Melayu Sarawak tu, bahasa dia jauh lagi daripada bahasa Melayu yang ada di Semenanjung ni. Kedah lain pula bahasa Melayunya. Kemudian Kelantan lain pula bahasa Melayunya. Kemudian Terengganu lain juga bahasa Melayunya. Jadi bahasa Melayu di Malaysia ni ada berbagai-bagai bahasa.
Dia bukan saja bahasa Malaysia, tetapi dia bahasa Melayu tu ikut daerah dan negeri-negeri dia juga. Itulah hebatnya Malaysia. Yes, adakah Fergus merasakan ini permulaan? Is this a start for you and Sabah to do better in the upcoming league games and of course looking ahead to next season? Ya, memang saya berharap kita akan terus kekal konsisten dengan perlawanan-perlawanan sebelum ni. Kita ada momentum yang baik. Cuma kalau lawan JDT di perlawanan akhir, kita semua tahu mereka dia punya power. So walaupun kalah, kita semua kecewa. Cuma ya, tahniah JDT, mereka deserve to win. Ini baru betul pemain naturalisasi yang kita tengok ya. Bayangkan ya, dia Mak Saleh dan Fergus Terry ni, dia pemain untuk Sabah ya. Dia juga pemain untuk kebangsaan kita Malaysia. Dia boleh fasih berbahasa Malaysia ya. Kita tengok pengacara tu cakap bahasa Inggeris dengan dia. Dia bercakap bahasa Melayu. Inilah hebatnya. Siapa kata pemain naturalisasi Malaysia tak boleh cakap bahasa Melayu? Ni buktinya. Buktinya yang saya nak tunjukkan kepada korang. Kalau kata pemain naturalisasi Malaysia tak boleh cakap bahasa Melayu. Jadi kalau kita nak cakap satu benda tu, kena ada fakta. Kena ada fakta untuk buktikan betul ke apa yang kita katakan tu ya. Jadi inilah beruntungnya kita menjadi rakyat Malaysia ni. Walaupun kita ini tadi negara yang kecil, tetapi bahasa Malaysia kita tu tadi, bahasa Melayu kita tu tadi mendunia dan banyak disukai oleh berbagai-bagai negara lain, mensukai ataupun mempelajari bahasa Malaysia dan bahasa Melayu itu. Ini bukan syok sendiri, bukan kata untuk puji diri sendiri, bukan. Sebab tu saya reaction video ni. Kalau kata alah syok sendiri kata bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni disukai oleh negara luar. Ni buktinya yang saya reactionkan, ya. Jadi sebelum bercakap tu kita kena ada bukti. Jangan kita main cakap je ya. Itulah yang sebaik-baiknya untuk kita sama-sama mempelajari lain-lain bahasa juga, supaya kita ini tadi tidak dikatakan seperti katak duduk bawah tempurung. Okay guys, seperti video yang kita reactionkan tadi, memang kita lihat ya, banyak orang-orang di luar negeri sana, contohnya orang-orang Eropah, orang-orang Arab dan berbagai-bagai negara lain yang sudah boleh berbahasa Melayu, berbahasa Malaysia, dan ada yang kahwin dengan orang Malaysia dan ada yang mereka datang kat sini untuk belajar, bekerja. Mereka secara tidak langsungnya mereka boleh bercakap bahasa Melayu. Dan kita bangga kerana bahasa Malaysia kita, bahasa Melayu kita sangat diminati oleh orang daripada luar negeri. Itu sedikit yang kita reactionkan, baru 4-5 video je. Sebenarnya banyak lagi video-video lain tentang orang daripada luar negara, Eropah, Timur Tengah, China, Jepun, Korea yang boleh mempertuturkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia ini. Jadi satu hari nanti saya akan reactionkan untuk korang ya. Jadi kita rasa berbanggalah kerana bahasa kita diminati oleh luar negeri. Jadi untuk kita mempelajari bahasa orang lain itu pun harus digalakkan juga. Jangan kita je harapkan orang belajar bahasa kita, kita sendiri tak nak belajar bahasa orang lain. Jadi kita balance. Kerana mempelajari bahasa lain tu adalah salah satu kelebihan untuk diri kita. Bukan bila kita boleh belajar bahasa lain, boleh bercakap bahasa lain dikatakan kecelaruan bahasa kita ni, bukan. Itu adalah salah satu kelebihan untuk kita sebagai manusia yang tinggal atas muka bumi ini, untuk mempelajari bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi guys, bagaimana pandangan korang tentang video yang kita reactionkan tadi? Korang boleh komen di bawah, dan bagi korang yang belum subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan korang kepada Bro Zul Outdoor. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.